Salam sejahtera. Hari ini kita bawa satu kemas kini penting buat rakyat Malaysia mengenai bantuan kewangan kerajaan. Menurut kenyataan terkini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN), tarikh akhir untuk kemas kini permohonan atau kemas kini maklumat bagi fasa pertama bantuan sumbangan tunai rahmah STR 2026 ialah 28 November 2025. Bagi mereka yang ingin membuat permohonan baharu, hari ini juga adalah hari terakhir untuk hantar agar layak dinilai untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Kemas kini maklumat boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal rasmi atau secara fizikal di mana-mana cawangan LHDN berdekatan anda. Jika anda berkelapangan dan menemui sebarang masalah ketika kemas kini atas talian, saya sarankan anda hadir terus ke kaunter LHDN supaya prosesnya lancar, masih sempat sebentar lagi sebelum tarikh tutup. Kepada mereka yang telah 3 tahun berturut-turut tidak mengemas kini maklumat contohnya untuk STR 2023, STR 2024 dan STR 2025, anda berada dalam kategori yang wajib untuk segera kemas kini supaya anda layak dipertimbangkan untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Jika anda gagal membuat kemas kini, peluang ke anda untuk menerima bayaran fasa pertama mungkin akan terbatal. Sebaliknya, bagi kategori seperti warga emas tanpa pasangan, pengecualian mungkin dikenakan walaupun anda tidak pernah mengemas kini untuk 3 tahun berturut-turut. Bagi kebanyakan kategori isi rumah dan individu, bantuan baharu yang diumumkan buat tahun 2026 menunjukkan peningkatan. Contohnya, untuk penerima STR yang layak, bantuan tambahan melalui sumbangan asas rahmah SARA dijangka bermula Januari 2026. Penerima STR akan menerima RM100 sebulan, RM1,200 setahun. Sementara penerima di bawah program iKasih mungkin menerima RM200 sebulan, RM2,400 setahun. Ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh rangka keselamatan sosial. Jika anda belum lagi buat kemas kini atau hantar permohonan baharu, jangan berlengah. Pergi ke portal rasmi MySTR sekarang atau hadir ke cawangan LHDN. Pastikan status anda disahkan supaya anda tidak tertinggal bayaran fasa pertama yang dijangka akan dibayar bergantung kepada kebenaran kelulusan STR 2026 dan SARA 2026. Kalau anda ada sebarang soalan atau ingin berkongsi pengalaman anda semasa kemas kini, tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada anda yang belum subscribe ke saluran ini, tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng supaya anda tidak terlepas informasi seperti ini. Terima kasih kerana menonton.